Selamat datang semua. Hari ini kita nak bercerita tentang satu empayar yang hebat, Empayar Ayutthaya. Empayar ni bukan calang-calang, dia jadi kuasa perdagangan gegasi selama lebih 400 tahun. Tapi yang lebih menarik, legasinya tu masih hidup dan membentuk negara Thailand yang kita kenal sekarang. Jadi persoalannya, macam mana sebuah kerajaan yang dah lama hilang boleh membentuk sebuah negara moden? Kan, macam mana runtuhan empayar yang dulu gah, kesannya masih terasa dalam budaya, ekonomi, malah identiti Thailand hari ini. Inilah yang kita nak rungkai. Baiklah, kita mulakan dari A. Kisah pengasasannya pun dah macam legenda. Ceritanya, pada tahun 1350, ada seorang putera namanya Utong. Dia terpaksa lari sebab ada wabak penyakit. Dia bawa pengikut-pengikut dia ke satu pulau yang lokasinya sangat strategik, kat pertemuan tiga sungai. Tempat tu subur, selamat, memang sempurna. Dan kat situlah dia dirikan ibu kotanya, Ayutthaya. Empayar ni bertahan selama 400 tahun. Lama tu. Jadi untuk bagi gambaran besar, jom kita tengok sekejap garis masa ni. Kita akan nampak peristiwa-peristiwa penting. Dari mula-mula ia ditubuhkan, sampailah kejatuhannya yang tragis. Okey, jadi apa rahsia kekuatan Ayutthaya ni? Sebenarnya, ia bergantung pada dua benda utama. Dua tonggak yang saling melengkapi. Satu, kekayaan hasil hutan yang melimpah ruah. Dua, kekuatan tentera yang memang digeruni. Jom kita bedah siasat macam mana dua-dua ni berfungsi. Inilah dia. Di satu pihak, kita ada sumber asli yang macam tak dah habis. Hutan yang luas, sungai yang strategik untuk pengangkutan dan pertahanan. Di pihak lain pula, kekuatan tentera yang hebat, senjata canggih, seni pertahanan diri yang unik dan jentera perang terhebat zaman tu. Dua-dua ni bila digabungkan memang padu. Kalau kita cakap pasal hutan dia, ia memang macam lombong emas. Dari sinilah datangnya barang-barang dagangan yang super bernilai. Benda-benda ni didagangkan terutamanya dengan kuasa besar masa tu, China. Bayangkan, tanduk badak, bulu burung pekakar, gading gajah, semua ni komoditi panas yang sangat-sangat dikehendaki. Dan kebijaksanaan mereka guna sumber alam ni memang nampak jelas. Tengok je cara mereka buat batu bata. Asas kuil dan kubu-kubu agam mereka tu semuanya dibina guna bahan tempatan yang ringkas. Campur tanah liat, air, tambah sekam padi untuk kuatkan, acuan, lepas tu bakar. Simple tapi berkesan. Yang menariknya, teknik ni masih ada yang guna sampai sekarang tau. Okey, sekarang kita tengok pula tonggak kedua, tentera dia. Ini bukan tentera biasa-biasa. Mereka ada ilmu pedang kerabi kerabong, seni bela diri Muay Thai yang kita semua kenal tu, dan yang paling gempak, lebih 10,000 gajah perang terlatih. Bayangkan, itu macam kereta kebal zaman tu. Memang senjata terunggul. Kehebatan tentera ni ada satu kisah legenda yang memang epik, kisah Raja Naresuan. Pada tahun 1592, masa Burma serang besar-besaran, Raja Naresuan dalam kehangatan pertempuran, dia nampak Panglima Burma. Apa dia buat? Dia cabar Panglima tu berlawan satu lawan satu atas gajah perang masing-masing. Dan dia menang. Legenda ni jadi simbol keberanian Ayutthaya. Baiklah, kita lompat sikit ke depan ke abad ke-17. Ini adalah zaman keemasan Ayutthaya. Dengan kekuatan tentera yang mantap dan dasar perdagangan yang terbuka, ibu kotanya berubah menjadi salah satu bandar paling kaya dan paling kosmopolitan di dunia pada masa itu. Apa yang buat Ayutthaya ni istimewa sangat? Sebab masa banyak negara lain tutup pintu, Ayutthaya pula buka seluas-luasnya. Mereka alu-alukan pedagang dari mana-mana je. Asia, Timur Tengah, Eropah, semua boleh datang, tinggal dan berniaga. Strategi pintu terbuka ni bagi mereka kelebihan yang sangat besar. Dan raja-raja dia pula memang bijak. Mereka uruskan semua kumpulan orang asing ni dengan sistematik. Orang Jepun, Belanda, Cina, Portugis, semua ada penempatan atau perkampungan sendiri di sekeliling ibu kota. Ini bukan saja untuk keselamatan, tapi juga untuk dapatkan sokongan politik dan tentera dari mereka. Sebenarnya dari sinilah kita nampak bibit-bibit masyarakat majmuk Thailand moden mula terbentuk. Ini bukan kebetulan tau. Macam yang ahli sejarah Chris Becker jelaskan, raja sebenarnya menaungi ramai orang asing ini sebahagiannya dengan kepercayaan baginda boleh mengawal mereka. Para raja benar-benar mendapat manfaat daripada ini. Jadi ia satu strategi kawalan yang disengajakan. Dan strategi ini memang buat Raja-Raja Ayutthaya jadi sangat-sangat berkuasa. Dan pertembungan budaya ni bukan setakat politik je. Ia masuk sampai ke dapur. Contoh paling best, chef dari Portugis. Mereka perkenalkan pencuci mulut berasaskan telur. Salah satunya ialah foie tong atau kita panggil benang emas. Tengok ni, proses dia teliti. Asingkan kuning telur, tapis, lepas tu titiskan perlahan-lahan dalam air gula. Dari hidangan asing, ia jadi hidangan istimewa di Raja Thai. Hebat kan?
Tapi macam pepatah kata, yang indah tak selalunya kekal. Selepas hampir 150 tahun hidup dalam kemakmuran, empayar ni mula alpa. Tumpuan lebih kepada kekayaan, kehidupan istana yang mewah, dan ini semua datang dengan harga yang sangat-sangat mahal. Sebab dah lama sangat aman, pertahanan pun diabaikan. Jadi bila musuh lama mereka, Burma, datang serang besar-besaran pada tahun 1765, mereka tak bersedia. Pengepungan berlaku. Ibu kota dikepung lebih setahun, sampaikan musim monsun pun mereka bertahan. Tapi akhirnya, askar Burma gali terowong bawah tembok, bakar dan tembok teruntuh. Kota Ayutthaya akhirnya jatuh. Dan ini adalah pengakhirannya. Pemerintahan selama 417 tahun hancur jadi runtuhan. Penceroboh bawa balik emas yang tak terkira banyaknya, beribu-ribu orang dijadikan hamba. Ibu kota yang dulu gah dan kaya raya musnah sama sekali. Memang satu penamat yang sangat dahsyat. Tapi, adakah ini pengakhiran mutlak? Sebenarnya tidak. Cerita Ayutthaya habis macam tu je. Pengaruh dia terlalu kuat untuk hilang. Macam burung phoenix dari abu kemusnahan, semangat Ayutthaya bangkit semula. Dari abu kemusnahan tu, hanya 15 tahun kemudian, sebuah ibu kota baru dibina 80 km ke hilir. Nama ibu kota tu? Bangkok. Dan Bangkok ni bukan dibina sebarangan. Ia dicipta betul-betul mengikut imej Ayutthaya untuk meneruskan legasinya. Malah, kalau kita tengok betul-betul, asas-asas yang buat Ayutthaya jadi kuasa besar dulu, sumber asli yang banyak, kedudukan strategik untuk berdagang, dan sikap terbuka kepada dunia, semua ni masih jadi tulang belakang ekonomi Thailand moden. Pelancongan global, perdagangan antarabangsa, semuanya berakar umbi dari legasi Ayutthaya. Dan legasi ni bukan setakat dalam buku sejarah tau. Ia hidup dalam budaya pop. Contohnya, ada satu drama TV popular, Love Destiny, yang meletup satu negara. Tiba-tiba semua orang jadi gila dengan sejarah dan fashion zaman Ayutthaya. Inilah cara masa lalu jadi relevan dan cool untuk generasi baru. Jadi, lain kali kalau anda nampak budaya Thailand yang kaya dan meriah tu, ingatlah di sebaliknya ada bayang-bayang sebuah empayar agung yang membina asasnya. Dan ini buat kita terfikir kan? Agaknya berapa banyak lagi sejarah-sejarah yang dah dilupakan, tapi sebenarnya masih membentuk dunia yang kita diami hari ini.